Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah binti Azman, bernombor matrik S70186 dan saya sedang mengikuti program pengajian Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam dengan kepujian. Dan influencer pilihan saya ialah Hey, what's up guys? Khairul Amin atau nama sebenar Khairul Amin bin Kamal Berzaman merupakan pengaruh media sosial dan usahawan makanan terkenal di Malaysia. Beliau aktif di TikTok, Instagram dan YouTube dengan kandungan masakan ringkas dan mudah difahami. Beliau juga menggunakan bahasa yang mesra dan jelas dan mengamalkan komunikasi dua hala dengan pengikut. Beliau juga pengasas produk tempatan seperti sambal nyet berapi, dendeng nyet berapi dan rendang nyet berapi serta memberi pengaruh positif terhadap gaya hidup pemikiran dan keusahawanan beliau. Okey, yang seterusnya ialah analisis 10 hantaran terkini Khairul Amin. Hantaran yang pertama ialah kolaborasi produk lokal iaitu Jom Lokal Campaign. Mesej utama ialah menggalakkan pengikut menyokong produk tempatan sambil merasai manfaat dan interaksi bersama pengaruh. Hantaran yang kedua ialah perjalanan hidup dan kisah inspirasi Khairul Amin. Mesej utamanya ialah memberi inspirasi kepada pengikut tentang usaha, kegigihan dan keberanian mengambil risiko untuk mencapai kejayaan. Hantaran yang ketiga pula ialah respon terhadap feedback atau pengurusan kualiti. Hal ini menunjukkan Khairul Amin mengambil serius maklum balas pengikut, menekankan pengurusan kualiti, komunikasi jelas dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Hantaran yang keempat pula ialah sesi memasak bersama Perdana Menteri New Zealand. Hal ini menunjukkan pencapaian Khairul Amin di peringkat antarabangsa, menggabungkan budaya, masakan dan hubungan diplomatik sambil memberi inspirasi kepada pengikut. Hantaran yang kelima ialah trip pemendam rendang nyet ke New Zealand. Hal ini memberi penghargaan kepada pengikut, pengalaman unik dan motivasi untuk terus menyokong produk Khairul Amin. Hantaran yang keenam ialah rutin pemakanan dan senaman semasa bulan puasa. Mesej utamanya menunjukkan disiplin Khairul Amin dalam pemakanan dan senaman untuk kekal sihat dan fit semasa bulan puasa. Ini menjadikan inspirasi kepada pengikut. Hantaran ke-7 ialah perkongsian ilmu keusahawanan atau langkah pertama produk. Hal ini memberikan inspirasi dan panduan langkah pertama untuk pengikut memulakan produk atau bisnes sendiri sambil berkongsi pengalaman Khairul Amin. Hantaran ke-8 pula ialah aktiviti sukarelawan dan bantuan banjir. Mesej utama menunjukkan kepedulian sosial dan menggalakkan pengikut turut prihatin dan memberi bantuan kepada komuniti yang memerlukan. Hantaran yang ke-9 pula ialah journey atau R&D dendeng nyet berapi. Mesej utamanya memberikan inspirasi kepada pengikut tentang usaha, dedikasi dan kreativiti di sebalik pembangunan produk berkualiti. Hantaran yang terakhir ialah Company Tweet Staff Khairul Amin 2025. Hal ini menunjukkan penghargaan Khairul Amin terhadap staf dengan memberi pengalaman bercuti eksklusif, aktiviti menyeronokkan dan penghargaan kepada kerja keras mereka. Okey, bahagian seterusnya ialah mesej yang disampaikan berdasarkan hantaran atau kandungan. Kesemua hantaran Khairul Amin menyampaikan mesej inspirasi dan motivasi kepada pengikut melalui pelbagai aspek kehidupan. Ia menunjukkan bahawa kejayaan boleh dicapai melalui ketekunan, keberanian mengambil risiko, pembelajaran daripada kegagalan dan usaha berterusan termasuk dalam bidang keusahawanan, pembangunan produk dan kreativiti. Hantaran ini juga menekankan kepimpinan dan penghargaan terhadap staf serta pengikut sambil menunjukkan kepedulian sosial melalui aktiviti sukarelawan dan bantuan komuniti. Di samping itu, rutin pemakanan sihat dan senaman Khairul Amin menekankan disiplin, pengurusan diri dan gaya hidup seimbang. Kesemua kandungan ini dipersembahkan melalui komunikasi interpersonal yang mesra dan terbuka, menjadikan pengikut terinspirasi untuk menyokong produk tempatan, berani mencuba dan mengamalkan nilai positif dalam kehidupan harian mereka. Seterusnya ialah analisis komen dari pengikut Khairul Amin dari segi komen yang positif. Yang pertama ialah penghargaan dan sokongan terhadap produk tempatan dan usaha Khairul Amin. Sebagai contoh komen ialah bagusnya Khairul Amin ni siap tolong promote produk online lagi. Yang kedua ialah inspirasi dan motivasi untuk memulakan bisnes sendiri atau berusaha lebih. Sebagai contoh, Khairul Amin ni memberi inspirasi kepada pengikut untuk memulakan bisnes dengan sendiri. Yang ketiga ialah interaksi dan keterlibatan melalui giveaway, meet and greet and sesi live. Sebagai contoh komen pengikut ialah letupnya cara KA explain ni aku yang tak tahu apa-apa pun macam terus. Yang keempat ialah pengiktirafan professionalism KA dalam pengurusan kualiti dan penghargaan staf. Contoh komen pengikut ialah bangga dengan sikap Khairul Amin kerana hargai staf mereka. Antara komen negatif pula ialah isu produk seperti sambal bocor atau packaging yang kurang memuaskan. Sebagai contoh, ada pembeli yang dapat yang bocor dan ada juga pembeli dapat sampai warna merah bubble wrapnya. Yang kedua ialah cadangan penambahbaikan seperti tambahan kotak packaging atau variasi produk lebih banyak. Sebagai contoh daripada followers Khairul Amin ni, mungkin sesiapa nak pack guna kotak boleh dikenakan extra charge. Secara keseluruhannya, komen-komen ini menunjukkan bahawa kandungan Khairul Amin bukan sahaja menarik perhatian pengikut tetapi membina kepercayaan, memberi inspirasi dan menyokong perkembangan komuniti serta ekonomi tempatan.
Okey, seterusnya pandangan terhadap Khairul Amin dan peranannya. Khairul Amin merupakan seorang pengaruh media sosial dan usahawan yang berjaya menggabungkan kreativiti, keusahawanan dan komunikasi interpersonal dalam setiap kandungan yang dihasilkan. Beliau bukan sahaja memberi inspirasi dan motivasi melalui perkongsian perjalanan hidup, R&D, produk serta tips bisnes, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial melalui aktiviti sukarelawan dan penghargaan terhadap staf serta pengikut. Peranannya dalam mempengaruhi pengikut dapat dilihat melalui pemikiran. Pengikut terdorong untuk lihat lebih berani mencuba bisnes sendiri, menghargai usaha dan memikirkan cara meningkatkan produktiviti serta kreativiti dalam kehidupan seharian. Yang kedua ialah tingkah laku. Pengikut mengamalkan disiplin, ketekunan dan interaksi positif termasuk menyokong produk tempatan, mengambil bahagian dalam aktiviti komuniti atau mengikuti langkah-langkah sihat yang dicontohi oleh Khairul Amin. Yang ketiga ialah gaya hidup. Pengikut terinspirasi untuk mengamalkan gaya hidup yang seimbang, menjaga pemakanan, senaman serta menghargai nilai kerjasama, profesionalisme dan hubungan interpersonal yang baik. Secara keseluruhan, Khairul Amin bukan sahaja memberi hiburan tetapi juga mempengaruhi pemikiran, tingkah laku dan gaya hidup pengikut secara positif, sekaligus menjadi teladan dalam keusahawanan, kreativiti dan kepimpinan sosial. Itu sahaja pempetangan dari saya. Sekian, terima kasih.